Huruf ha. Ha ni dari segi nama dia ada dua nama kita boleh panggil. Yang pertama kita boleh panggil huruf ha, dan yang kedua kita boleh panggil dengan ha. Nak panggil ha di atas ha pun boleh. Kalau kita ajar anak-anak kan, ha di atas ha ataupun ha di atas ha boleh lah. Kan, cuma yang biasanya kita sebut yang ilmiahnya ha lah. Cuma dari segi sebutnya ha, anak mudahnya gitulah kan. Ha ada ha. Ha. Ya orang Kelantan aja ha di atas ha. Ha di atas ha bagaimana? Ada kata ha. Tapi yang sebaik bunyi ha. Yang Kelantan pelik-pelik bo di atas babo, bukan bak bo. Ha tak ada. Dia ha je ada. Ha ataupun ha, dua nama. Dan huruf ha ni kategori huruf yang boleh bersambung lah. Huruf dia pun boleh bersambung dengan huruf lain, dan huruf lain pun boleh bersambung dengan dia. Dengan syarat huruf lain tersebut boleh bersambung jugalah dengan huruf selepasnya. Kalau huruf ra tak boleh nak bersambung dengan ha, sebab ra tu dia tak boleh nak bersambung dengan huruf selepasnya. Kan, huruf ra tu. Jadi ha ni kiri kanan, depan belakang boleh belakang lah. Depan belakang boleh belakang bersambung. Dia boleh bersambung dengan huruf lain, dan huruf lain pun boleh bersambung dengan dia. Okey. Ha ni huruf ada titik ke tak ada titik? Tak ada titik. Bila tak ada titik apa nama? Tak ada titik, tak ada titik. Malah lah. Ada titik baru mu'jamah. Mu'jamah kan. Muhmalah, tak ada titik. Dikeri tak ada titik lah. Dan dia pun tak ada huruf yang sama dengan dia. Yang bersimpul dengan dia tu, yang sama bersimpul dengan macam dia tu tak ada. So tak timbul isu titik lah. Okey. Dari segi makhraj pula, ha ni kategori muhaqqaq lah. Itulah yang qat'i lah, muhaqqaq. Okey, walaupun ada mengatakan muqaddar, tapi jumhur lah. Cuma dalam mengajar kita kena terangkan. Kan? Kategori muhaqqaq dia ni. Maknanya jelas ada tempat mula dia. Dia bukan jenis meliputi. Di mana makhraj ha ni? Mana makhraj ha? Makhraj ha di pangkal halkum sinilah. Ni pita suara. Dia sinilah ha, dia sini. Sinilah. Ha. Ha. Kalau a dia bawah sikit, dari segi apa ni juz'i dia nya. Dari segi kulinya ha dengan hamzah dia sekali di pangkal pangkal halkum belaka. Cuma ha ni dia atas sikit pada hamzah. Hamzah bawah sikit. Hamzah bawah sikit. Dia ni atas sikit. Okey? Ha. Cara sebutannya macam mana? Tahulah ha tu. Bila ditanya kepada kita apakah cara sebutan, cuba sebutannya macam mana? First kita kena terang benda yang pertama bunyi huruf ha, yang menyebabkan bunyi huruf ha. Apakah benda yang menyebabkan bunyi huruf ha tu? Suara. Itu dulu, terang tu dulu. Dari segi suara dulu, bagaimana? Tahan ke lepas? Kan? Suara kena lepas, nafas pun kena lepas. Maknanya masa kita nak sebut ha ni, okey, daripada paru-paru kita alihkan apa ni, nafas tu. Alihkan nafas keluar ikut pita suara lah. Kan? Bila alihkan nafas keluar ikut pita suara, masa kena pita suara tu kita kena rapat sikit. Kalau kita tak rapat, dia tak bunyi. Cuba kita lepas nafas tapi dalam keadaan tak rapat pita suara. Yang ni tiada, kita tak kepik pita suara kita tu. Akan jadilah jadi gitulah. Hanya nafas saja keluar. Tapi masa kita sebut tu kita kepik pita suara.
Dia akan terkatut. Ni apa tak? Terkatut. Tertahan situ. Itu bila nafas tu tertahan, maka kita katut kita suara, dan kita push nafas tu, maka dia akan jadi suara, akan bunyi suara, bunyi bergetar. Asalnya nafas. Kita tutup, lepas tu kita tekan. Kita tekan tu, pita suara yang kita rapat tu, dia akan bergetar kena nafas tadi, maka dia akan menghasilkan bunyi. Itulah bunyi. Okey. Jadi masa subuhan ni nafas dengan suara tu dua-dua lepas belaka. Tiada tertahan. Jadi oleh kerana nafas dengan suara tu tertahan, maka pita suara tu kita tak boleh nak rapat kuat. Dia tak boleh gitu. Tak boleh, tak boleh nak putus. Tak ada. Dia jadi kita atas angin. Cuba sebut. Cuba kita ambil nafas daripada paru-paru tu, lepas tu lalu ikut pita suara dalam keadaan pita suara tu tekanan yang rendah. Jangan tekan kuat, tekanan yang paling ringan sekali. Dan mula bunyi tu di pangkal halkum. Dia sini. Sini. Bunyi dalam keadaan ringan, paling ringan sekali. Tekanan yang paling ringan sekali, huruf lah. Huruf yang paling lemah maknanya. Cuba sebut. Sekali lagi. Bila dia sukun pun samalah. Rasulih tu. Kena ada nafas hujung hamah. Yang ni pita suara tu jangan rapat penuh. Jangan jangan tahan gitu. Dia tu. Bani ni. Yang ni kalau kita letak tapak tangan kat depan mulut tu, kalau kita sebut bani, kita boleh rasa nafas tu kena tarik jari tangan kita. Tu bani, kita boleh rasa. Nak ceritanya ada hamas situ tu. Boleh faham ke proses tu? Boleh? Boleh faham? Faham, tapi kalau nak cerita tu, jangan cerita. Dah, poinnya mudah ya. Kalau saya boleh cerita, kenapa ustazah tak boleh cerita? Itu je poinnya. Kan? Yang ni kena faham asal-usul dulu. Nafas, suara tu kena baki habis. Kena baki usul asal dulu. Kena baki usul kan. Kena cerita belaka benda tu. Itu penting kita belajar sifat ni supaya kita faham macam tu lah. Sebab proses tu melibatkan sifat belaka tu. Kita tahulah tu bunyi di pangkal halkum. Kita tahulah tu bunyi di pangkal halkum. Tapi proses tu, proses itulah kita kena faham sifat. Kalau kita faham sifat, insya-Allah. Okey. Situ. Itu proses yang pertama, nafas suara. Dari segi lidah pula. Dari segi lidah, pangkal lidah kena macam mana? Istifa, yang ni tak meninggi. Lidah dengan pangkal lidah dengan sepanjang tepi lidah tu tak meninggi, tak rapat ke atas, kena bawah maknanya. Maka bila kita sebut tu dalam keadaan lidah tu bawah, yang ni lidah kita gini lah. Hujung tu rapat bawah jadi gini. Bukannya naik gini, dok je gini kan. Suara keluar naik ke atas ni lah. Maka automatik bibir kita ni. Bila lidah gini rapat bawah, tepi lidah ni jadi lebar lah kan. Maka bibir pun shape dia tu biar kena dengan lidah. Cuba sebut. Sekali lagi. Janganlah lidah gini bibir kena kuncung pula. Tak kena. Biar mesh hujung ke hujung bibir tu dengan lidah tu. Cuba. Sekali lagi. Betul lah tu. Dia tak adalah bunyi tak ada lah. Kalau tu mungkin kerugian lidah tu tak betul. Ataupun bibir tu tak betul. Bibir tu dia kena mesh dengan posisi lidah. Antara hujung-hujung tepi-tepi lidah tu. Antara hujung bibir tu. Coba. Dia Jangan. Dan ingat, bila istifah, iftitah dari segi bukaan bibir tu kena jaga. Fathah tu kena jaga, jangan buka luas sangat. Sekadar anggaran satu jari. Coba.
Jangan ha, nganga pula kan. Ha, hi, hu. Okey. Boleh? Okey, itu dari segi lidah. Lidah dari segi lidah. Okey. Apa yang saya cakap tu dari segi bukaan bibir apa semua tu, itu semua tu anggaran lah. Kan, mungkin pelajar kena ubah sikit. Mungkin bukaan tu saya kena buka luar sikit, ustaz baru bunyi. Tak apa lah, sebab bibir dia kecil. Contohnya kan. Itu bergantung, tapi anggaran tu kena ada lah. Guide kena ada apa ni. Jangan buka nganga luas sangat. Apa tu janganlah bibir tu ke depan. Dia ha kan. Dan yang pasti, yang paling penting kena jaga ni. Ingat pangkal lidah kita masa sebut ha tu dia tidak meninggi. Dia tidak meninggi, kan? Dia tidak meninggi dan dia tidak ke bawah. Tidak meninggi dan tidak ke bawah. Ingat tu. Kalau kita sebut ha ke atas, pangkal lidah ke atas bunyi macam mana? Ha, kan? Ha, nak jadi gitulah. Dan kalau kita sebut ha ni pangkal lidah ke bawah, dia akan jadi macam mana? Pangkal lidah tekan ke bawah. Ha. Dia akan jadi huruf ha ni. Mana? Ha. Kita tekan pangkal lidah ke bawah. Ha, kan? Jadi jangan tekan lah. Ha, biasa saja. Ha saja. Okey? Jadi kesimpulannya, pangkal lidah itulah yang nak membezakan bunyi ha dengan ha. Boleh nampak? Kan? Situ aja. Okey? Dalam keadaan macam mana sekalipun, huruf ha ni jangan tekan mana-mana pangkal lidah ke bawah. Jangan. Ha, walaupun dia mati. Bani. Kalau kita bani, jadi huruf ha lah. Itu beza dia. Boleh? Kan? Itu kaedah dia. Boleh? Okey. Kita tengok sifat huruf ha ni. Nak tahu ha ni kategori huruf lemah ke kuat? Sifat ha ni pertama dari segi nafas hamas. Suara rakhawah. Pangkal lidah istifal, sepanjang tepi lidah infitah, dan dia kategori ismat. Ismat ni dia bukan sifat yang bukan membicarakan cara sebut. Tak, dia cuma nak terang huruf ni kategori huruf yang susah sebut ni ataupun mudah sebut ni, bergantung kepada kedudukan huruf tersebut lah. Kalau dia ada dalam 2-3 kalimah, banyak 5-6 kalimah, payahlah. Okey, tanpa kalau dalam kalimah tu tak ada satu pun huruf izlat, dia akan jadi susah lah sebutannya. Akan jadi susah sebutannya, mesti kena ada huruf izlat satu. Itu proses dia kan. Okey. Dan satu lagi, ha ni dia orang panggil ada satu sifat, kalau nu orang panggil gunnah kan, sifat tambahan. Ha ni dia ada satu sifat ni masyhur lah. Dia panggil sifat khafa. Khafa ni maknanya tersembunyi. Ceritanya makhraj ha ni dia kategori apa ni luas. Luas makhrajnya, maknanya panggil apa? Meliputi di halkum tu. Sebab tu ada yang mengatakan dia ni muqaddar. Kan? Kan? Dan khafa ni dia ada 4 huruf semua yang bersifat dengan khafa. Waw, alif mat, waw mat dan ya mat dan huruf ha. Kan? Okey, jadi makhrajnya nak cerita dia kenapa makhraj tu bersangatan luas ha ni? Kerana semua sifat dia lemah belaka. Kecuali sifat ismat saja. Iaitu mutawasit. Dan ismat ni dia tak melibatkan proses cara sebut. Jadi yang melibatkan proses cara sebut ialah hamas, rakhawah, istifal, infitah dan juga khafat. Kelima-lima ni lemah belaka. Lemah belaka maknanya tekanan yang paling ringan lah. Antara satu lah, maka bunyi ha tu dia atas angin gitu je, berlalu. Ha dia gitu. Okey,
Dia tak ada kena tahan-tahan mana tak. Yang angin lalu ke pita suara, lalu tu dalam keadaan pita suara tu tekanan yang amat ringan. Dalam keadaan pita suara tu tekanan yang amat ringan. Dia akan yang berlalu begitu saja. Boleh? Boleh faham kan? Kan? Pusing saya dah pelajar tak faham. Jadi oleh kerana sifat khafat tadi faham kan? Sifat khafat ni dari segi Imam Jazari dia tak masukkan dalam sifat yang 16 tu. Jadi cuma oleh kerana ada setengah ulama tu dia memasukkan, jadi saya ceritakan juga kan, ada kaitan lah. Okey, ada kaitan. Namun yang masyhurnya walaupun khafat dengan dengan huruf mat yang 3 tu makhrajnya sama, ni khafat kategori khafat, tetapi yang masyhurnya bezalah. Yang muqaddarnya yang 3 huruf mat tu saja, dan hadu yang maksudnya muhaqqaq. Maknanya ada bunyi juga di hujung di pangkal halqum. Dia tak meliputi. Yang kategorikan muqaddar ni meliputi, memenuhi ruang. Yang ni dia bunyi di pangkal halqum. Bunyi jugalah situ tu. Dan dia bunyi situ saja. Dia tak meliputi ruang. Antara satu yang maksudnya ni kategori muhaqqaq. Jadi banyak khilaf lah situ. Kan? Boleh faham kan? Boleh? InsyaAllah. Jadi kita ambil yang jumhur lah, yang mengatakan tu muhaqqaq, kan keadaannya. Okey. Cuma dia bersifat dengan khafat. Khafat ni maknanya dari segi makhrajnya, dari segi bunyi suara tu, dia panggil apa? Apa ni bukan tak jelas, macam mana cerita? Dia tak jelas tapi bukan muqaddar. Kan? Dia sekali lalu orang panggil. Gitu. Tapi bunyi tu di pangkal halqum. Oleh kerana bunyi di pangkal halqum, maka di situlah muhaqqaqnya. Gitulah. Sebab itulah dia dikenali dengan muhaqqaq. Jadi di pangkal halqum. Gitu aja. Okey. Cuma bunyi muhaqqaq dia ni dalam keadaan tekanan yang paling ringan. Beza dengan muhaqqaq hamzah tu paling ringan. Kadar tu saja. Boleh? Nak juga tu, terang. Tak, tapi kalau pelajar faham tu okey. Khafat ni dia kategori sifat yang berlawanan. Bukan sifat tunggal. Lawan khafat ialah zuhur. Lawan sifat khafat ni zuhur. Cuma sifat zuhur ni tak dibincang secara terperinci oleh mana-mana ulama lah. Dalam kitab tajwid pun tak ada sifat zuhur ni. Tapi dia kategori sifat berlawanan, zuhur. Yang ni tersembunyi, lawannya nyata. Okey. Apakah kesalahan bila kita sebut huruf ha? Kesalahan bila kita sebut huruf ha yang pertama ialah tiada hamas. Lakna bunyi gitu. Ya ada hamas sepatutnya. Yang kedua kita sebut ha tu tukar dengan ha. Ihdinas sirah. Tukar dengan ha tu tukar dengan huruf ha yang panggil apa? Ha yang ekor panjang itulah. Huruf ha. Antara kesalahannya. Patut ha ni sebutannya jadi ha ni. Kan? Okey, tukar situlah. Cara nak kontrol ialah kontrol pangkal lidah. Ataupun jangan sempitkan laluan suara tu, itu keadaannya. Jangan sempitkan laluan suara. Okey. Kena jaga pangkal lidah. Jangan jangan. Kan? Lepas tu yang ketiga kita sebut ha ni macam lakna, gitu. Macam terkejut. Ya dah. Kalau kita sebut lakna, dina sirah, kita push macam tu, dia akan jadi macam tertahan, nak ke arah macam nak jadi kuat, padahal dia paling ringan. Ada biasa. Ihdina. Okey, bukannya ihdina, jangan gitu. Kan? Dan apa ni? Ni ketara. Antara kesalahannya bunyi ha ni dia nak beza oleh kerana ramai yang sebut ha ni sama dengan ha pedah ni. Sama je. Dia nak beza ha yang simple ni, ha kita belajar hari ni, ialah dia caranya ialah dia sebut ha tu dalam dada.
ihdina. Dalam dada bunyi. Jangan. Sebab tak ada huruf yang keluar dalam dada ni. Dalam dada ni hanya ada hati dan perasaan saja. Tak. Ada yang keluar huruf dalam dada? Ada. Ayah kita sebut ihdina. Nak beza dengan ha ni kan? Oleh kerana ha tu bunyi tebak dalam dada. Ihdina. Dia sekadar dihakum je. Sekadar dipakai hakum sahaja. Ihdina. Kadar tu cukup lah. Yang beza bunyi ha tu kontrol pakai lidah saja. Jangan tekan ke bawah. Ihdina. Itu saja. Bukan ada tih, Ustaz. Ada tih. Macam mana tak dengar? Betul kan. Okey, itu antara kesalahan lah. Dan satu lagi. Huruf ha ni apabila dia berbaris, kena pastikan bunyi baris itu betul lah. Terutama apabila dia baris di hadapan dan juga di bawah. Di bawah lah banyak salahnya bunyi baris. Contoh pada Fatihah lah. Siratal ladzina an'amta alaihim, bunyi he. Alaihim. Walahum, bunyi hum. Hu, walahum. Ni pun kena jaga. Bunyi baris kena jaga, insya-Allah. Boleh? Itu antara kesalahan lah. Kesalahan apa ni, selagi tak tukar bunyi huruf dikira khafi. Bila bertukar maka dikira jali. Kan? Kalau kita baca ihdina, ihdina jadi ihdina, jadi huruf ha, tu kira jali. Sebab dia telah merosak makna. Jadi kena jagalah. Okey. Jangan hapuskan. Bila nun mati bertemu dengan huruf ha, hukum apa? Ini paling senang lah. Izhar. Apa dia mana izhar? Kena jelaskan. Jelaskan apa? Kena bunyi nun mati. Bila bertemu ha. Oleh kerana ada ha depan dia, nun mati tu kena bunyi jelas mati dia. Min, kena bunyi gitu. Bila maksud jelas, tu maknanya masa sebut min tu hujung lidah kena di makhraj nun lah. Dapat. Di hujung langit tu, di kursi tu. Min, cuba sebut min. Min hu. Min hu. Min hu. Hujung lidah rapat di makhraj nun dalam keadaan bunyi sukun. Sukun lah. Min. Maknanya bunyi sukun, jelas bunyi sukun dianya. Dan juga kena jelas sifat dia dengan tawasuk suaranya. Min, lebih sikit. Min. Jangan baca min hum, min hum, min hum, min hum. Touch and go. Min hum. Habis nun dulu baru sebut hu. Min hum. Min hum. Jangan belum habis suara nun tu kita dah sebut ha dah. Kalau belum habis suara nun kita dah gopoh sebut ha, mina. Akan jadi gitulah. Minahum. Proses pertukaran lidah apa semua tu menyebabkan ada bunyi. Bunyi itulah orang panggil bunyi lebihan macam tawaluk gitulah. Minhum itu salah. Minhum. Cuba. Minhum. Dan jangan putus. Jangan putus nama wujud hukum lain pula macam saktah pula. Minhum jangan itu. Minhum jangan. Dia minhum serentak. Ni touch and go lah. Boleh faham kan? Mudah saja. Yang kedua, bila mim mati bertemu dengan huruf ha ni apa? Izhar syafawi. Izhar jugalah. Kalau izhar nun tadi lidah pada makhraj dia, mim ni mana? Lidah dia mana mim? Lidah. Mim ni tak boleh pakai lidah lah, dia makhraj di bibir. Jadi bibir kena rapat. Kan? Tam, cuba sebut tam. Rapat bibir. Selagi tak rapat bibir tak jelas nun. Okey, rapat. Dalam keadaan bunyi mati dia lah. Dalam keadaan bunyi mati. Tam. Dan dia juga ada tawasuk. Ada di hidung. Dengung sikit. Sekadar dia, suara di hidung tu kena bunyi sikit lah. Dengan kadar, orang panggil, sekadar dia sukun. Macam dengan nun tadi lah. Ada di hidung sikit. Min ada. Tambahlah tam di hidung sikit. Bibir rapat. Suara lebih sikit tawasuk orang panggil.
Tam, cuba sebut. Tam, hi, tamhidan. Habis suara mi dulu baru sebut hi. Tamhidan. Janganlah tartil mim tu belum sempurna lagi kita dah sebut ha dah. Tama. Bila kita rapat bibir nak sebut ha kita kena buka bibir. Tama. Bila kita rapat bibir nak sebut ha tu kena buka bibir. Masa kita buka bibir tu suara mim tu belum sempurna lagi tartil dia nya. Maka bunyilah tama. Tama, tamahi. Macam gitulah. Maka salah. Tamhidan. Cuba. Hukumnya izhar syafabi. Izhar tu jelas macam nun mati tadilah. Kena jelas mati nun, mati mim tu bibir kena rapat lah. Dan syafabi bibir tu kena jaga. Jangan nak buka lah. Tamhidan tak rapat bibir. Sampai kiamat tak bunyi mi. Tamhidan tam tanda diganu tamhidan. Nah, tam kena rapat bibir. Apabila lam pula, lam ta'rif bertemu dengan huruf ha ni apa? Lam ta'rif bertemu dengan huruf ha hukum apa? Izhar qamari. Izhar belaka ni. Lam pun izhar juga. Okey, kena jelaskan lam tu. Pada makhraj lam atas sikit pada nun tu. L. Kan lidah tu di atas sikit pada makhraj nun. Kan L. Okey, tawassut ada juga lam ni. L lebihkan sikit. L hu. Habiskan lam tadi. Suara tu pastikan habis dulu lam tu. L baru sebut hu. L hu. Cuba. Al huda. Kalau suara lam tu belum habis lagi kita dah cepat turun lidah nak sebut hu. Al huda. Al akan jadi lantunan situ. Maka salah. Yang panggil izhar qamari. Kena jelaskan bunyi lam tu. Okey, itu antara hukum yang melibatkan huruf ha lah. Yang 3 hukum asah tadi. Satu lagi, kalau dia melibatkan huruf ha juga, iaitu pada surah Al-Haqqah, muka surat 567. Cuba buka. Al-Haqqah 567. Saya ni tak nampak muka surat ni. Aduh. Haqqah 567. Ayat yang ke 20. Jumpa maliyah halakan. Ayat ke berapa tu? Maliyah halakan. Jumpa. 29, 28 dan 29. Tu. Jumpa tak? 28 dan 9. Sini ni huruf ha tu kan? Huruf ha ni. Sini ni kita harus baca dengan saktah. Harus, bukan wajib ya. Maliyah halaka. Itu harus. Dan juga kita juga boleh baca dengan wasal. Boleh baca dengan wasal. Okey, boleh baca dengan wasal. Nak baca dengan saktah pun boleh, dengan wasal pun boleh. Kalau dengan saktah, maliyah halaka, berhenti dengan anggaran 2 harakah nah. Kalau kita nak baca dengan wasal, kita boleh baca dengan 2 cara. Yang pertama baca dengan izhar, maliyah, berhenti. Lepas tu ambil halaka pun boleh. Dan kita yang kedua kita baca wasal, boleh baca dengan idgham mutamasi silain. Maliyah halaka. Sebab itulah atas huruf ha tu ada tanda sukun sekali. Nak ceritanya boleh baca dengan izhar. Okey, kalau wasal 2 cara, baca dengan izhar dan juga baca dengan idgham mutamasi silain. Ataupun kita baca dengan saktah. Maliyah halaka. Okey? Boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, cuba buka muka surat 366. 366.
366 ayat 69. Jumpa ayat 69 baris yang ketiga dan keempat. Pada kalimah, jumpa semua, dah buka jumpa lah. Wa yakhlud fihi muhana. Sini ni sepatutnya dekali ikut kaedah ha tu dibaca dengan pendek. Fihi muhana, tak berlaku silah sini ni. Tapi bagi kalimah ni ha tu dibaca dengan apa? Panjang. Fihi muhana. Ni panggil bacaan syaz, ganjil sikit sini. Okey. Haf baca dengan agak panggil panjangkan ha. Fihi muhana. Sepatutnya fihi muhana ha tu tak terjadi silah sebab sebelum huruf ha tu ya tu mati, kan? Okey, jadi sini ni ha tu dibaca apa? Panjang. Okey, dia ada tanda tu, so tak ada masalah lah bagi kitanya. Okey. Bila kita sambung dia kira silah. Tapi oleh kerana syarat sini ni tak ada silah ni syaratnya, maka kita boleh namakan sebagai mak asli saja boleh. Sebab syarat silah tu tak ada. Okey, tak menepati syarat silah. Syarat silah mesti huruf sebelum ha dan selepas ha kena berbaris. Jadi sini pelat. Pelat tu dipanggil syaz tu ganjil sikit. Yang kedua, cuba buka muka surat 459. Cuba tengok ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 baris yang ke-5 daripada atas. Ini pun melibatkan huruf ha juga. Kalimah yardahu lakum. Jumpa? Yardahu lakum, kan? Ni terbalik dengan tadi. Yang ni ha ni memang ha dhamir. Dan sepatutnya ha ni kena baca panjang. Yardahu lakum sepatutnya, kan? Tak jumpa lagi. Muka surat 459 ayat yang ke-7 baris yang ke-5 daripada atas. Hujung sekali. Hujung sekali. Yardahu lakum. Hujung ke depan, jangan hujung ke ni. Jumpa? Hujung sekali, hujung sekali. Allahu waliyyu ankum, yang tu baris yang ke-5 daripada baris yang ke-5, yang ke-6. Yang ke-5. Tak jumpa ke semua? Jumpa kan? Yang tak jumpa tu pastikan. Sebab yang punya bilangan 8 ayat 8. Tu dari segi dok Quran tu biasa. Okey, yang jumhurnya ayat yang ke-7 surah Az-Zumar baris yang ke-5 daripada atas, muka surat 459. Itu jumhur kan? Kita pakai yang jumhur lah. Okey, kalimah yardahu lakum ni asalnya sepatutnya kaedahnya yardahu lakum. Sepatutnya kan? Tapi sini ni dibaca dengan pendek ha tu. Yardahu lakum. Dikira syah juga ni. Haf dibaca dengan baca dengan pendek ha. Tiada silah sinilah. So tak berlaku maksilah lah sini. Okey? Boleh? Jadi itulah sajalah yang melibatkan huruf ha ni. InsyaAllah minggu depan kita belajar huruf yang terakhir. Huruf terakhir huruf apa? Okey, huruf ha ni boleh faham ke belakang ni? Boleh ke? Huruf terakhir huruf apa? Ya kan? Hamzah ada berada Hamzah? Apa tu? Waktu tak berlaku silah ni hadomeh bukan Hadomeh saja. Hadomeh. Masilah ni hanya berlaku pada hadomeh saja. Dan syaratnya berlaku ketika wasal saja. Itu syarat dia. Syaratnya berlaku pertama hadomeh ketika sambung bacaan saja.
Dan syaratnya sebelum dan selepas ha dhamir itu ada huruf yang berbaris. Jadi yang tadi tu bukan hadomir. Ha dhamir belaka. Ha tu tetap ha dhamir. Ustazah ni macam serius muka dia, macam stres. Ha tu ha dhamir belaka. Ha dhamir belaka ni kata bacaan yang ganjil. Daripada kaedah. Bacaan yang pelik, beza. Nak cerita Quran ni yang tak boleh nak ikut panggil apa? Tak boleh nak ikut kaedah betul lah. Ada bacaan tu yang pelik sikit. Ini penting mutawatirah. Benda pelik. Tu hadamir belaka. Kan? Jadi hadamir itu menyalahi hukum dia. Sepatut panjang tapi dibaca pendek. Sepatut pendek tapi dibaca panjang. Dan dia tak banyak. Hanya melibatkan 2 kalimah tu sajalah. Fihi muhana dengan yardahu laku. 2 kalimah tu sajalah. Yang lain semuanya okey. Yang 2 ni saja pelik sikit. Boleh faham ke? So jangan stres lah, biasa saja. Apa ni? Ni Syaz. Shin Zai. Syaz. Okey, boleh faham ke? Jadi itu istilah bacaan pelik tu. Kira pelik lah bunyi gini, kira bacaan pelik daripada kaedah lah. Boleh faham? Tak. Hamah je lah. Tak boleh panggil hukum je. Tak boleh panggil hukum silah lah. Mak silah ni hanya berlaku ketika sambung bacaan sahaja. Sebab itulah nama mak silah. Mak dibaca panjang bila kita hubungkan, silahkan bacaan. Mak yang berlaku apabila kita silahkan bacaan, sambungkan bacaan. Boleh? Nak tanya apa lagi? Okey, Hamzah kita dah belajar ke belum? Tak apa, kita pergi pada Hamzah. Tak ada masalah. Ya, ingat kita ni Hamzah wasal, alif. 3 benda ni. Hamzah lah. Hamzah wasal tu bila kita nak mula saja berbunyi Hamzah sama dengan Hamzah kotak bunyinya, kan? Lepas tu alif ni huruf mat sahaja. Sebab tu kalau kita tengok Quran dulu, dia mula dengan alif. Alif tu huruf mat. Alif situ tu Hamzah wasal. Hamzah wasal tu. Alif batal sekali, lam alif. Lam alif situ tu mat. Alif situ mat, lam alif tu. Sebab huruf alif ni dia tak akan berbunyi melainkan kena ada huruf lain sebelum dia. Kan? Jadi dia tak huruf lam lah. Sebab alif dengan lam ni kategori huruf yang rapat, macam alif lam ta'rif masuk Hamzah wasal kan. Tu kira alif tu. Kalau Quran dululah. Dan yang last kali Hamzah ya, tu baru Hamzah kotak betul. Tu kaedah dia kan. Tapi bila yang terkini ni kira sama belaka. Kan. Kadang-kadang alif lah. Lepas tu Hamzah ya. Hamzah wasal tu termasuk Hamzah juga sekali. Kan. Itu inovasi perubahan. Lepas tu sekarang dah tak ada lam alif kan? Ada lam alif ni? Ada? Tak ada lam alif. Sebab alif tu dia anggap sebagai huruf yang tak menerima baris. Huruf yang tak menerima baris. Jadi tak bunyi apa-apa lah. Nak bunyi dia kena ada huruf lain sebelum dia. Yang berbaris di atas sahaja baru bunyi dia. Kalau tak dia tak berbunyi apa-apa. Sebab tu dia tak kira alif tu huruf sebagai huruf. Itu pandangan. Itu sebab ada setengah pandangan mengatakan huruf hijaiyah ni hanya 28 sahaja, tolak alif tu lah. Kan? Kalau kira belaka 29 termasuk alif. Kita ambil yang 29 tu lah yang jumpa. InsyaAllah. Jom apa sekarang? InsyaAllah nak baca dah terapuk ni. Jadi kita sambung minggu depan boleh insyaAllah. Jadi yang tak baca tu